Berkeli dengan mak ayah tak boleh, sekalipun dia berkeli dengan kita. Kita tak boleh berkeli dengan dia. Haram. Berdosa. Dia buat kat kita minta ampun. Ya Allah, ampun dosa dia. Siapa suruh ni? Allah yang suruh. Mak ayah hang tak boleh berkeli dengan mak ayah hang. Dia buat kat kita, dia fitnah kita, dia kata kat kita, dia mengamuk, dia serang, dia jekah kat kita. Dosa tak? Dosa. Lepas tu kita minta Allah ampun dosa mak ayah aku. Ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Lawan tak sama. Dia cakap macam mana pun tak lawan. Pasal dia mak kita, dia ayah kita, mana dia lawan? Sebab Tuhan suruh dalam Quran buat baik, lawan tak boleh. Tengok Tuhan kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah menentukan oleh Tuhan engkau bahawa kamu tak boleh menyembah melainkan hanya kepada Dia saja, dan kepada mak ayah kena buat baik. Yang Tuhan suruh tu ihsan, buat ihsan, buat baik. Dia buat tak baik kita buat baik kat dia.